Alright, so guys, okay, so keputusan domestic inquiry Aiman BT tu dah keluar. Okay, jadi bagi yang tanya kenapa saya buat saya bagi tahu pasal Aiman BT tu ni publicly, sebab saya terpaksa sebenarnya. Because vendors contact kita. But however, saya akan terangkan dulu, jadi korang akan faham sendiri. Okay, so apa yang berlaku? Saya akan cerita A to Z apa yang berlaku. So macam yang korang ada pendapat tentang Aiman BT tu, kita semua pun sama juga. Saya anggap dia sebagai adik dan sangat rapat. Saya tak pernah terfikir apa yang berlaku ni akan berlaku. Dia bagus. Dia bagus, rajin bekerja. Sampai minggu lepas. So bila benda tu berlaku, saya sendiri pun terkejut. So apa yang berlaku? Kita ada projek dekat Sarawak. So pagi tu everyone pergi ke airport dan nak fly, tiba-tiba dia message, dia bagi tahu, bang saya sangkut jam, saya sampai lambat. So saya kata okey tak apa, beli tiket pukul 6 petang. So kita dah sampai kat Sarawak, bumbang, sambung projek kat sana. Pukul 6 petang dia message saya, bang saya kena tahan dengan immigration dengan Pukul 8 juga. Pukul 8 malam. Pukul 8 malam dia bagi tahu saya kena tahan dengan immigration dengan polis. Kau bayangkan dia bawah tanggungan saya. Dia bagi tahu macam tu. Jadi saya goyang lah. Dah kena tahan dengan immigration dengan polis. Dia kata dia kawan dia bawa barang terlarang. Tapi ni projek syarikat. So saya tak terfikir pasal benda tu semua. Saya snuzon je, saya fikir okey mungkin dia ada orang lain ikut dia kat tepi, lepas tu immigration fikir dia tu ada sekali, sebab tu dia kena tahan. So saya buat apa? Kita mula cari dia lah. Saya minta staff company saya untuk pergi cari dia. Tapi tak jumpa. Datang ke polis KLIA tak jumpa. Tanya dengan polis KLIA tak jumpa. Report kat balai polis. Lepas tu polis KLIA 2. Pergi ke balai immigration KLIA, semua tak jumpa. Dia pun jadi one tick sahaja. Lepas tu tiba-tiba dalam malam macam tu kan, family dia, isteri dia contact, dia tanya Aiman mana? Dia dah 3 bulan tak balik rumah. Itulah bermulanya satu tanda soal kat saya. Sebab sebelum ni semua, dalam 1 bulan lepas ni dia banyak kali datang kerja lambat dan bagi tahu nak hantar isteri dia pergi klinik, anak dia sakit dan sebagainya. Baru sebulan ni, sejak kebelakangan ni. Okeylah. Itu okey lah. Saya biasa izinkan je. Sebab itu memberi satu tanda soal besar. So saya minta company saya, tak isteri dia bagi tahu, you guys tak check in dekat KLIA ke? Kenapa korang kat Sarawak, Aiman kat sini? Rupanya boleh masuk dekat email isteri dia. Aiman pergi bayar kat mana-mana pakai kad yang ada duit company tu, akan masuk kat email dia. So jadi saya jadikan laju sebab kita nak catch api. Okey. So isteri dia bagi tahu ada dekat location ni. Dia baru check in. So staff company saya semua pergi ke sana. Tengok-tengok dia ada dekat situ dengan seorang lagi, tapi tu urusan personal dia. So rupa-rupanya yang dia bagi tahu kena tahan immigration, polis tu semua salah, tipu. Dia tipu lah. Sebab itu tak masalah besar. Saya tak perlu ambil tindakan drastik apa-apa ataupun bagi announcement dekat social media berkenaan dia. Sebab benda tu kita boleh settlekan dari dalaman sahaja. Tapi tak sampai 1-2 jam, okey, ada staff saya dah jumpa dia, bercakap, lepas tu beli tiket ke pukul 8 pagi. Okey, tak apa. Saya cakap dengan staff saya cakap tak apa, belikan dia tiket pukul 8 pagi, tak apa, datang je ke Sarawak. Sebab bagi saya kenangan dengan dia tu lebih bernilai. Setakat dia tipu 1 kali 2 kali tu boleh boleh tambah baik pakai boleh tambah baik pakai ethic improvement program dalam HR ke apa-apa. Tapi sebelum 8 pagi tiba-tiba saya dapat satu lagi berita, itulah membuatkan saya panik. Di mana staff company saya, orang contact terus dengan family dia dan tengok rupanya
Rupanya waktu kita buat projek kolam atas pokok tu kan, 17 hari saya duduk dalam kemah. Saya duduk dalam kemah dengan orang ni semua, saya duduk. Bukan yang tu dulu. Isteri dia tanya dengan HR, korang pergi Indon ke? Sebab malam tu juga tiket flight dia beli. Oh, yes. Okey, macam ni. Okey, sorry. Saya tersilap sikit. Okey. Sepatutnya pukul 8 pagi dia fly ke Sarawak kan. Tiba-tiba Aiman beli tiket pergi ke Indonesia. Itu yang buat Pukul 8 pagi tu. So time tu kita retrieve, kita tak pergi ke Indonesia pun sebab tak ada projek kat sana untuk bulan ni. Kita ke Sarawak. So baru kita mula kaji balik. Rupanya dekat Aiman ni ada 232,000. Setiap kali saya tanya dengan dia, receipt semua dah submit dah dekat office. Dia kata dah bang, dah. Bila finance tanya lah, dia cakap dengan finance yang abang saya cakap tak payah submit sekarang. Dan dah ada duit dekat tangan dia 230,000. But however, bukan semua duit. Kejap. Bukan semua duit dia salah guna ke apa kan. But pagi tu saya dapat tahu daripada family dia, rupanya waktu ini yang membuatkan saya update online. Rupanya dekat waktu dia ambil duit untuk projek, dia gunakan duit tu untuk kegunaan personal dia. Contohnya, apa yang saya tahu pagi tu baru tahu pasal benda tu. Ni 7 hari dah kumpul semua benda. But pagi tu saya dapat tahu yang waktu kita buat projek dekat Terengganu, 17 hari yang saya duduk dekat kemah tu, dia minta izin saya. Dia cakap makcik dia sakit dekat Terengganu. Rupanya dia duduk dalam hotel 17 hari dengan kawan dia. 17 hari duduk hotel pakai duit company GX Bank tu. Okey. Ni dah membuatkan something wrong lah kan. Something wrong yang sangat besar. Yang tu saya terasa. Setakat etik problem tu saya tak terasa. But mencuri saya terasa. Tapi saya tak confirmkan dulu. Saya fikir okey, dia ni pun saya bagi gaji tinggi. So mungkin dia mampu kot nak duduk 17 hari kat hotel. Mungkin dia tak selesa duduk dalam kemah. Husnuzon. It's okay. Pagi tu, office saya, finance saya, kontak setiap satu vendors kita yang kita kerja sama. Rupanya banyak vendors yang dia tak bayar. Faham tak? Dia tak bayar. Team Pokli dia belum bayar lagi. Homestay dia tak bayar lagi. Skylift dia tak bayar. Tapi dekat situ dia declare semua dia dah bayar. Rupanya selama ni dia beli satu buku bil dan dia tulis sendiri. Itu against the company SOP. Dia tulis sendiri tentang perbelanjaan. So jadi saya terpaksa update online sebab banyak vendors dah mula contact office. So saya update online, okey, ada ketirisan duit yang berlaku 220,000, time tu 220,000 yang kita confirm. So rupanya total 230,000. Tapi bukan 230,000 dia salah guna. So daripada report ni, hari ni saya dapat daripada semua 230,000 ni ya. China je ada declare yang kita. Okey. 128,000 memang digunakan untuk projek. 49,000 pembelanjaan tertunggak daripada 230,000 49,000 tak ada resit. 51,000 dia gunakan untuk perkara personal dia. Dia bagi untuk kawan dia Indonesia, dia bagi untuk family dia, dia invest dalam forex dan banyak transaksi-transaksi hotel. Dia pergi ke hotel. So, 51,000 yang fraud. 49,000 lagi tak tahu pembelanjaan untuk apa sebab tak ada resit. 128,000 memang untuk projek ada resit. Okey. So itulah sebab saya terpaksa bagi announcement online sebab banyak vendors-vendors untuk projek-projek yang dia handle duit. Banyak vendors-vendors yang dah mula kontak syarikat. Jadi saya tak nak nama baik tim ni rosak disebabkan dia tak bayar. So bila saya buat announcement macam tu, dah mula dah semua vendors-vendors hantar receipt dekat email company kita info@aisap.com. Diorang dah hantar-hantar dan kita settlekan je bil. Kita settle bil. So selesai kat situ. Hari ini
Disebabkan DI memang terbukti yang dia rembat RM51,000 ni. Jadi saya buat keputusan untuk buang dia serta-merta dan mengambil tindakan undang-undang yang selayaknya. Kenapa? Faham tak kenapa saya dengan diorang ni saya dah bagi tahu dah. Awal-awal saya dah bagi tahu kat diorang ni. Kali ni projek baru kita ni, kali ni tim baru ni, kali ni saya takkan backup siapa-siapa. Kau buat salah, aku akan bagi statement apa yang kau buat. Faham tak? Sebab benda ni dah pernah berlaku dekat saya sebelum ni punya grup. Jadi depan Aiman juga kan? Yes. Aiman pun saya bagi tahu. Waktu saya hire diorang ni je saya dah bagi tahu. Kau buat hal, saya akan bagi tahu apa yang kau buat sebab benda tu tak boleh efek syarikat, tak boleh efek orang lain. Kalau Aiman buat punya hal, nama diorang ni dengan saya yang busuk, tak boleh macam tu. Jadi kena buat statement dan benda tu saya dah bagi tahu dekat diorang semua waktu saya hire awal-awal dulu. So tanya dengan Aiman PT tu pun dia tahu. Saya dah bagi tahu. Kau buat hal, saya akan bagi statement supaya benda tu tak efek pada orang lain. Sebab saya lebih sekarang ni, buat masa sekarang saya lebih pentingkan tentang semua orang berbanding individu. Sebab mistake ni saya dah buat dalam grup sebelum ni. Saya cuba backup benda-benda yang tak sepatutnya di backup. Dan akhirnya apa yang saya dapat? Okey, saya tak nak cerita pasal benda tu. Okey, jadi itulah apa yang berlaku. Ada apa-apa yang saya termiss tak? Itu je lah. Isteri dia kontak company je lah. Minta tolong kalau dia ada. Sebab dia tak balik langsung tu yang start kan. So sampai sekarang lah isteri dia still lagi kontak company. So sangat satu perkara. Okey, saya terlupa satu benda. Okey, dan lagi satu main reason kenapa saya perlu buat statement adalah dia sampai ke hari ini saya tak boleh contact dia, tak ada siapa-siapa yang dapat contact dia, dan dia tinggal barang-barang company dekat airport dan dia fly pergi ke luar negara. Macam tu je dia lari, dia gerak. Jadi sebab tu saya perlu buat statement ni. Lepas tu awak tengok barang company macam mana dia tinggal ni tim saya dekat airport. Mana? Adik, saya jumpa motor Aiman tu. Okey, adalah satu video staff saya hantar kat saya. Dia tinggalkan barang dia tinggal phone syarikat, phone company tu. semua dekat atas motor dia dan dia parking kat KLIA macam tu je. Itu pun kita so itulah segalanya tentang Aiman PT tu dan saya harap korang tak semakkan saya lagi tanya tentang Aiman PT tu sebab kita tengah fokus untuk projek-projek akan datang. Okey, bye, love you.